Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Anis Akmal binti Suliaman, wartawan Mushi TV PSS anda. Pada hari ini, saya akan melaksanakan temu bual bersama Puan Husliza binti Husin, Pengetua SMK Mushi Abdullah yang akan berpindah ke SMK Pulai Jaya. Hari ini adalah hari terakhir beliau di sini. Jadi, jom kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam SMK Maju. Sekarang bersama-sama saya Puan Husliza binti Husin, Pengetua SMK Mushi Abdullah. Cikgu, boleh cikgu ceritakan semasa cikgu baru mula masuk di sekolah ini? Terima kasih Anis. Pertama sekali, terima kasih kerana mencari ruang dan peluang untuk bersama-sama dengan saya pada petang ini. Perasaan saya, pandangan saya di kali pertama menerima surat arahan pergerakan, arahan untuk bertugas di sekolah ini sebagai pengetua. Sekolah ni tidak dekat dengan saya. Maksudnya saya tidak ada peluang untuk masuk ke dalam sekolah ini. Jadi saya pun tak sangka yang saya ditempatkan di sekolah ini. Jadi kali pertama saya masuk, yang saya nampak adalah senyap, persekitarannya bersih. Guru-guru yang menyambut saya pada ketika itu sangat friendly. Jadi saya rasa macam ada sesuatu yang perlu diteroka di sekolah ini. Saya sebagai pengetua baru pada ketika itu pastinya ingin mencari sesuatu yang boleh disumbangkan kepada sekolah ini, dan dari sehari ke sehari saya sentiasa berfikir, mencuba untuk memaknakan keberadaan saya di sekolah ini. Cabaran cikgu ketika di SMK Mushi Abdullah? Saya sebenarnya suka bekerja. Saya tak anggap cabaran tu satu yang tak boleh diatasi. Perkara pertama sekali yang cikgu nampak adalah fizikal sekolah lah. Yang kedua adalah kemenjadian murid. Jadi kemenjadian murid, saya perlu kenal siapa murid-murid saya, dari mana murid-murid saya, di mana kekuatan murid-murid saya. Dari segi fizikal pula, bila dah nampak yang tak terurus, perlu diuruskan. Kalau rosak, perlu diselenggara. Kalau tak boleh digunakan, perlu diganti. Dan proses itu sentiasa berlaku daripada hari pertama sehinggalah ke hari ini. Dan murid-murid menjadi keutamaan saya. Saya memandang murid-murid saya bukan sekadar memandang hari ini. Saya memandang masa depan mereka. Bila saya memandang masa depan murid-murid saya, maksudnya perlu tindakan, perlu usaha yang gigih. Untuk mencapai sesuatu kejayaan, perlu diikuti dengan usaha yang tidak mengenal jemu. Jadi daripada situ, dengan tim yang kuat di sekolah ini, barisan pentadbiran dan juga guru-guru yang sentiasa memberikan komitmen yang terbaik, jadi kami sentiasa berfikir, mencari resepi bagaimana untuk membantu murid-murid meningkatkan pencapaian dari semasa ke semasa tanpa meninggalkan seorang pun dalam perancangan kami. Dan syukur Alhamdulillah, 4 tahun berturut-turut sekolah ini menunjukkan peningkatan kualiti sejak 2022 hinggalah 2025. Walaupun perubahannya hanya sedikit, tapi kami meningkat. Apakah kenangan manis yang cikgu pernah alami di sekolah ini? Kenangan manis setiap hari adalah kenangan. Semuanya manis. Semuanya kenangan manis. Saya tak boleh nak cerita yang mana satu manis. Yang pahit tu kita segera lupakan. Yang manis kita simpan untuk jadikan satu sandaran supaya manis tu sentiasa berpanjangan dan dia tak berakhir. Apakah peristiwa yang tidak dijangka dan tidak akan dilupakan oleh cikgu ketika sebut nama Mushi? Saya teringat satu pertandingan pencahayaan sempena bulan kemerdekaan, pertandingan landscape dan keceriaan bulan kemerdekaan anjuran MPKU, Majlis Perbandaran Kulai. Saya dimaklumkan bahawa sekolah ini tak pernah menyertai pertandingan tersebut. Jadi saya di sekolah yang sebelum ini pernah menguruskan pertandingan ini, dan dengan sedikit pengalaman yang saya ada,
saya berbincang dengan rakan-rakan pentadbir untuk menyertai pertandingan ini, dan saya mendapat sokongan dan persetujuan untuk sama-sama menyertai, dan daripada situ kita merangka satu tindakan bagaimana untuk menjadikan sekolah ini ceria, bercahaya sebagaimana yang dianjurkan untuk pertandingan ini. Jadi daripada situ saya dapat lihat bagaimana guru-guru dan murid-murid bekerja bersama-sama, berfikir, memberikan idea dan melaksanakan apa yang dirancang, dan kita nampak perubahan sangat drastik daripada lorong yang kosong kepada satu laluan yang sangat ceria, yang sangat bermaklumat dan sangat menarik. Dan pada waktu malamnya daripada gelap menjadi sangat bercahaya, dan saya juga pernah mendapat pandangan daripada PIBG mengatakan bahawa sekolah ini tak pernah cerah seperti hari ini, dan itu sebenarnya memberikan saya satu suntikan motivasi bahawa saya berada di tempat yang betul dalam kalangan guru-guru dan murid-murid yang sangat berpotensi. Dan untuk makluman, pada tahun tersebut SMK Munshi Abdullah dinobatkan sebagai Johan dalam pertandingan itu, kategori bangunan sekolah, mengalahkan sekolah-sekolah lain, dan nama SMK Munshi Abdullah berkumandang di dataran semasa sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 2024. Seterusnya, apakah reaksi cikgu ketika cikgu mendapat tahu yang cikgu akan berpindah ke SMK Putrajaya? Sebenarnya saya tak pernah terdetik saya akan berpindah dari sekolah ini. Keseronokan saya di sekolah ini saya nikmati daripada hari pertama sehingga ke hari ini, dan saya pun tak sangka saya adalah orang yang akan digerakkan berpindah ke sekolah lain. Dalam kita tengah seronok bekerja, merancang, menyediakan sesuatu untuk murid-murid, untuk sekolah, tiba-tiba dipanggil untuk menerima surat. Semestinya satu kejutan pada saya. Tak tergambar apa perasaan saya sehingga hari ini yang saya perlu meninggalkan sekolah ini. Tapi atas dasar keperluan perjawatan, saya akur. Saya perlu meneruskan tugas saya di tempat yang baru dengan jawatan yang sama, dan sekolah ini bukanlah sekolah yang takkan saya lupakan. Semuanya bermula di sini. Jadi saya mengharapkan sekolah ini akan terus gemilang di bawah kepimpinan yang baru. Kepada semua staf-staf sokongan, teruskanlah berperanan dengan penuh dedikasi. Anda adalah tulang belakang dalam kelancaran pengurusan di sekolah ini. Untuk semua anak-anak murid, hormatilah guru, kerjalah ilmu dan jadilah insan yang membanggakan keluarga dan sekolah. Kalau hendak menanam padi, tanamlah dengan penuh setia. Kalau hendak mendidik budi, didiklah dengan amanah dan jiwa. Jauh langkah membawa diri, dek tugas yang harus ditunaikan. Namun kasih tetap di hati, kenangan indah terus dikenang. Teruskan kecemerlangan sekolah ini. Saya sayang akan SMA Munshi Abdullah. Saya pergi dengan doa dan meninggalkan harapan. Teruskan usaha, maju, berjaya, jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, bertanggungjawab pada diri sendiri, pada ibu bapa, pada cikgu, ya. Cikgu sayang kamu.